Kesilapan paling besar dalam emas bukan beli mahal, tapi tunggu terlalu lama. Kalau tuan-puan tak nak jadi macam tu, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ramai orang cakap, saya tunggu harga turun dululah, barulah saya nak beli. Masalahnya tuan-puan, harga emas berubah setiap minit. Tak ada siapa-siapa pun tahu esok naik ataupun turun. Tapi satu benda kita tahu tuan-puan, dalam jangka masa panjang, emas memang trend naik. 25 tahun sekitar 10% setahun tuan-puan. Setahun lepas naik lebih 50%. Dia bukan sekadar kalahkan simpanan biasa, dia kalahkan banyak instrumen lain. Dan realitinya, ramai yang tak nak terima, dunia tak akan pernah tenang. Pasaran tak akan pernah perfect kalau tunggu semuanya stabil. Tuan-puan mungkin tunggu sampai tak boleh beli. Sebab tu dalam emas, strategi paling bagus tuan-puan bukan tunggu timing, tapi konsistensi. Beli sikit-sikit, konsisten. Dan persoalan tentang masa sahaja. Jangan tunggu nak beli emas, beli emas dan tunggu dulu. Lepas dah buat keputusan, terus bertindak. Kalau nak paling mudah, guna auto debit. Tak perlu fikir banyak kali, tak perlu emosi. Setiap bulan gram kita akan bertambah-tambah. Akhirnya, yang menang bukan yang pandai timing, tapi yang paling lama bertahan. Nak belajar simpan emas fizikal dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dengan emas tuan-puan, rujuk pin video saya ataupun isi borang saya kat bawah ni untuk saya guide tuan-puan sampai berjaya.